Okey, sebagai seorang pendidik kita semua tahu kan, masa tu ibarat emas. Terutamanya masa dalam bilik darjah. Tapi kita pun tahu betapa senangnya masa tu boleh hilang atau tercuri macam tu je. Jadi kali ni, jom kita bedah siasat satu panduan yang cukup penting daripada Kementerian Pendidikan tentang macam mana nak lindungi aset kita yang paling berharga ni, masa instructional. Ni soalan penting untuk kita semua. Cuba kita fikir betul-betul. Dalam sehari, murid kita ada kat sekolah lebih kurang 6 jam. Tapi, kalau kita jujur, berapa jam sebenarnya yang betul-betul jadi masa belajar yang efektif, yang betul-betul fokus? Jawapannya mungkin akan mengejutkan kita. Selalunya ia tak sebanyak yang kita sangka. Jadi, kemana perginya masa-masa tu semua, kan? Bayangkan macam ni. Masa belajar tu macam satu baldi yang bocor. Kita duk isi air, tapi tak pernah nak penuh-penuh. Sebab apa? Sebab ada je tiris sana sini. Jom kita tengok kat mana sebenarnya kebocoran ni berlaku satu persatu. Okey, kita mulakan dengan isi padu air yang paling besar dalam baldi kita tu, iaitu masa persekolahan. Ini senang je. Ia adalah jumlah keseluruhan masa murid kena ada di sekolah. Kan, dari loceng pertama berbunyi sampailah loceng akhir. Lepas tu, air dalam baldi kita mula susut sikit. Kita buang masa rehat, masa perhimpunan, masa nak bergerak dari satu kelas ke kelas lain. Apa yang tinggal? Itulah yang kita panggil masa bilik darjah. Tapi, jangan salah faham. Ini pun bukan lagi masa belajar yang sebenar. Kat sinilah selalunya kebocoran yang paling besar berlaku. Sebab, walaupun dah dalam kelas, ada lagi masa yang hilang. Kan kena urus disiplin murid lah, ada pengumuman tiba-tiba lah, macam-macam lagi gangguan. Jadi, masa yang betul-betul bersih tanpa gangguan langsung untuk belajar, itulah yang kita panggil masa instructional. Dan akhirnya kita sampai ke dasar baldi itu. Inilah emas yang kita cari-cari. Masa pembelajaran akademik atau singkatannya ALT. Ini bukan setakat masa murid duduk diam dalam kelas tau. Ini adalah detik-detik berharga bila minda mereka tu betul-betul on, betul-betul fokus dan pembelajaran yang sebenar-benarnya sedang berlaku. Okey, sekarang kita dah nampak macam mana masa tu boleh hilang sikit demi sikit. Persoalannya sekarang, dari mana datangnya lubang-lubang kat baldi tu? Siapa pencuri masa ni sebenarnya? Panduannya ada sebut dua punca utama yang, terus terang cakap, kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Dua punca utama ni kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan besar. Satu, puncanya datang dari pengurusan sekolah. Dan satu lagi, puncanya datang dari dalam bilik darjah itu sendiri, iaitu faktor yang melibatkan guru dan cara pengajaran. Okey, kalau kita tengok dari sudut pengurusan sekolah, apa puncanya? Benda-benda yang kita semua biasa hadapi. Guru kena pergi kursus, ada mesyuarat, ada tugasan luar. Tiba-tiba ada pula pengumuman dekat speaker yang potong mood belajar. Ataupun mesyuarat tergempar. Kan, benda-benda ni nampak macam remeh. Tapi bila kita kumpul semua, kesannya besar. Kalau dalam bilik darjah pula, puncanya lebih dekat dengan kita. Ia berkait dengan kualiti pengajaran kita sendiri, sejauh mana kita bersedia sebelum masuk kelas dan juga kesediaan murid untuk belajar. Kadang-kadang, sikap guru pun memainkan peranan. Dan satu isu besar, bila guru terpaksa ajar subjek bukan option. Semua ni memang makan masa instructional kita yang berharga. Nak tengok betapa seriusnya isu guru tak ada di sekolah ni? Tengok nombor ni. 4,486. Itulah jumlah guru yang tak ada kat sekolah masa jemaah Nazir buat lawatan dulu. Bayangkan, 4,486 kelas mungkin terkesan pada hari itu. Itu bukan nombor yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kenapa ramai sangat guru tak ada di sekolah? Data dari satu kajian di Putrajaya ni bagi kita jawapannya. Cuba bayangkan, dalam sebulan je ada 380 aktiviti rasmi yang libatkan guru. Dan yang paling ketara, kalau kita tengok, lebih 80% daripada aktiviti tu ialah kursus dan mesyuarat. Dan kebanyakannya berlaku masa waktu sekolah. Nampak kan puncanya? Okey, masalah dah jelas. Punca pun kita dah tahu. Jadi sekarang, siapa hero yang boleh selesaikan masalah ni? Siapa yang patut tampal baldi bocor kita ni? Menurut panduan ni, tanggungjawab besar ni terletak betul-betul atas bahu pemimpin instructional. Maksudnya, pengetua dan guru besar. Macam yang disebut oleh Hollinger dan Murphy dah lama dulu, tugas utama seorang pengetua tu adalah untuk bagi lebih banyak peluang belajar pada murid. Macam mana caranya? Senang je. Jadi penjaga atau bodyguard kepada masa dalam bilik darjah.
Pastikan tak ada siapa boleh kacau. Itulah tugas paling utama. Jadi, peranan pemimpin ni bukan setakat jaga bangunan atau urusan pejabat tau. Ia jauh lebih besar. Ada 4 tugas utama. Pertama, tentukan matlamat sekolah. Kedua, selaraskan kurikulum. Ketiga, pantau kemajuan murid. Dan yang keempat, yang ni paling kritikal, melindungi waktu PDP. Ini kerja yang tak boleh dikompromi. Baiklah, kita dah tahu masalahnya, kita dah kenal siapa wiranya. Sekarang, apa pelan tindakannya? Apa strateginya? Kementerian dah sediakan satu kerangka kerja yang sangat praktikal yang dipecahkan kepada 2 peringkat utama. Ada 2 jenis strategi kat sini. Pertama, strategi jangka pendek. Anggaplah ini macam first aid atau rawatan kecemasan. Benda yang kita boleh buat sekarang juga guna apa yang kita ada. Yang kedua pula, strategi jangka panjang. Yang ni lebih besar. Ia pasal nak ubah budaya dan cara kita fikir pasal masa kat sekolah. Okey, untuk tindakan segera, apa yang kita boleh buat? Contohnya, kuatkan balik je polisi yang dah ada. Pastikan ada modul atau bahan siap untuk guru ganti supaya kelas tak kosong. Cuba rancang takwim sekolah tu betul-betul supaya aktiviti tak bertindih dan ganggu kelas. Dan buat lebih banyak latihan dalaman jadi guru tak perlu selalu keluar. Untuk jangka panjang pula, matlamat kita lebih tinggi. Kita nak jadikan kepimpinan instruksional ni satu budaya. Kita nak wujudkan komuniti pembelajaran profesional atau PLC yang mantap. Tempat guru saling bantu-membantu. Dan yang sangat penting, kita nak libatkan ibu bapa dan komuniti supaya mereka pun faham dan jadi sebahagian daripada pengawal masa belajar ni. Jadi, kesimpulannya apa? Sebenarnya mudah je. Melindungi masa instruksional ni bukan projek besar yang perlukan duit berjuta-juta. Tak. Ia bermula dengan kesedaran. Ia bermula dengan tindakan kecil yang kita buat setiap hari secara konsisten. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan mudah untuk difikirkan. Apakah satu je, gangguan atau pencuri masa yang anda boleh kurangkan di sekolah anda bermula esok?